Baru-baru ni saya ada dapat satu soalan daripada penyimpan emas saya. Tuan Amir, simpan emas ni boleh kaya ke? Jom saya sharekan. Emas ni tak membuatkan kita terus kaya tuan-puan, tapi emas ni dia bantu untuk elakkan kita daripada miskin perlahan-lahan. Sebab apa? Sebab emas ni dia tak bocor tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan duit, dia akan bocor tanpa tuan-puan sedar. Contoh mudah untuk saya bagi tuan-puan faham. 10 tahun yang lepas, kalau kita nak beli nasi lemak, harganya sekitar RM1 ataupun RM2 sahaja tuan-puan. Hari ni tuan-puan, kalau kita nak beli nasi lemak yang sama, kita perlukan RM3 ataupun RM4. Itu dipanggil inflasi tuan-puan. Nilai duit makin lama makin jatuh, tetapi berbeza dengan emas, makin lama emas makin naik. Jadi, kalau tuan-puan nak kekalkan kuasa beli ni tuan-puan, jawapannya adalah emas. Orang kaya bukan sebab duit banyak tuan-puan, tetapi dia pandai simpan dan kawal aliran tunai mereka. Kalau tuan-puan pun nak pandai macam orang kaya, tuan-puan pilihlah emas. Nak saya bantu, tuan-puan isi beg biru di bawah ataupun tuan-puan boleh rujuk video yang saya dah pinkan. Saya akan bantu sebaiknya.